Okey, semua, pada hari ini anda bersama dengan saya, Cikgu Syah. Okey, hari ini kita sama-sama untuk berbincang mengenai bahagian C untuk peperiksaan UPSR. Seperti yang kita ketahui, dalam UPSR, kertas penulisan terdapat pada tiga bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga pada bahagian C. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai bahagian C. Baik semua, apa yang perlu anda faham pada bahagian C adalah anda diminta untuk mencari 5 nilai ataupun 5 pengajaran daripada petikan. Okey, diminta untuk membina ulasan. Untuk pertama kali, video saya pada kali ini, saya akan membincangkan tentang apa yang sepatutnya ada pada bahagian C bagi membolehkan anda mendapat markah cemerlang dalam UPSR. Bila markah cemerlang tu bermaksud antara 18 ke 20 markah. Okey. Baik, pada bahagian C, perkara pertama yang perlu anda ketahui. Pada bahagian C, yang pertama perlu ada penanda wacana. Okey, penanda wacana. Seterusnya, tentulah mesti ada nilai atau pengajaran. Bergantung kepada soalan yang akan ditanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, hendaklah ada huraian. Okey, baik semua. Untuk penanda wacana, anda mestilah menggunakan penanda wacana yang paling sesuai. Okey, bukannya penanda wacana yang tak berkaitan dengan atau tidak berkaitan ataupun tidak mempunyai kesefahaman dengan petikan yang telah diberi kepada awak untuk soalan peperiksaan. Okey, penanda wacana yang sepatutnya digunakan adalah yang pertama, antaranya, yang kedua, selain itu, yang ketiga, di samping itu, yang keempat, seterusnya, yang kelima, akhir sekali. Okey. Jadi inilah 5 penanda wacana yang sesuai ataupun yang seharusnya digunakan oleh calon-calon UPSR untuk membina ulasan pada bahagian C. Okey, yang pertama antaranya digunakan untuk nilai yang pertama, selain itu untuk nilai yang kedua, di samping itu, okey, di samping itu untuk nilai yang ketiga, bagi nilai yang keempat kita menggunakan seterusnya, dan nilai yang kelima akhir sekali. Baik. Selepas menggunakan penanda wacana, sebaik-baiknya kita menggunakan kata bantu ataupun kata tugas untuk menjadikan huraian kita lebih menarik. Okey. Nak dapat markah yang cemerlang, mestilah persembahan juga cemerlang. Baik. Antaranya, kita mestilah. Selain itu, kita hendaklah. Di samping itu, kita seharusnya. Okey, seterusnya, kita sepatutnya. Akhir sekali, kita sewajarnya. Okey semua, sekali lagi peringatan daripada saya, pastikan gunakan penanda wacana yang sesuai untuk membina ulasan pada bahagian C. Penanda wacana kita antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya, akhir sekali. Dan juga selitkan juga kata bantu ataupun kata tugas, kita mestilah, kita hendaklah, kita seharusnya, kita sepatutnya, dan kita sewajarnya. Okey? Untuk permulaan video, saya rasa setakat ini saja untuk video saya bagi sesi pertama untuk bahagian C.
Untuk yang sesi yang seterusnya akan kita bincangkan bagaimana untuk mencari nilai ataupun pengajaran daripada petikan. Okey, dan seterusnya bagaimana untuk menulis huraian yang lengkap berpandukan petikan. Okey, untuk permulaan pada kali ini saya rasa sudah cukup anda bersama saya Cikgu Syah untuk penulisan pada bahagian C. Okey, saya harap anda semua dapat menghafal 5 penanda wacana dan 5 kata bantu yang telah kita pelajari pada pagi ini kerana ia mempunyai kesinambungan untuk video-video yang akan saya sertakan seterusnya. Okey guys, baik. Saya rasa setakat itu saja. Kita berjumpa lagi untuk sesi seterusnya. Terima kasih.